Okey, hari ni mari kita berlayar ke Langkawi. Gunung kedua tertinggi di Langkawi, Mat Cincang. Sampai Langkawi. Kita orang naik feri pukul 7 pagi. Lepas sarapan, kita orang terus ke Telaga 7. Telaga 7. Dalam pukul 10.30 pagi, kita orang diberi taklimat dan kita orang pun start hiking. Starting point Gunung Mat Cincang dekat Telaga 7. Tempat rekreasi orang datang mandi-mandi dekat Telaga 7. Awal-awal kita orang kena naik tangga 900 anak tangga. Tempoh untuk naik tangga ni lebih kurang 10 ke 15 minit macam tu. Dan kita orang pun sampai ke atas ni. Ni dah landai sikit. Boleh bergambar-gambar sebab view cantik gila. Cantik. Lepas regroup semua, kita orang pun meneruskan perjalanan. Masa ni lebih kurang pukul 11.05 pagi. First kena lintas sungai ni dulu. Sungai Ayak Terjun Telaga 7 lah ni. Cantik kan? Di awal perjalanan, sepanjang jalan tu kita orang dengar ayak yang mengalir rakyat sungai tu. Trek perjalanan awal ni pun sangat cantik, unik. Merasai keadaan hutan yang best lah, menarik. Terasa healing sangat. Daripada lintas sungai tadi ke sini dalam 15 minit, kita akan jumpa Blue Pool. Ini adalah salah satu tarikan dekat sini lah, iaitu kolam Blue Pool yang cantik. Kita orang tak lama kat sini, masuk ambil gambar dan kita orang meneruskan perjalanan. Sebab plan nanti masa turun baru kita orang nak mandi-mandi kat situ. Trek pendakian masih landai-landai, menaik pun sikit-sikit je, ada tangga sikit. Kemudian kita jumpa Camp Tok Abah. Camp Tok Abah ni dalam 10 minit je daripada Blue Pool tadi. Dekat Camp Tok Abah ni aku jumpa binatang yang comel gila, macam bunga. Tapi bukan bunga. Ada vampire pula 3 ekor dekat bumbung Camp Tok Abah ni. Comel. Kat sini kita orang rehat, lepas tu regroup kejap. Dalam pukul 12.30 hari, kita orang pun sambung perjalanan semula. Ada lagi satu benda menarik, iaitu kita akan jumpa benda macam kristal ni, macam beras-beras kristal dekat atas tanah. Ni pula antara pokok yang unik dekat sini. Okey, depan tu sikit je korang akan nampak satu trek pacak. Naik je atas ni, kita akan jumpa puncak Telaga 7. Baru puncak Telaga 7. Dari Camp Tok Abah dalam 15 minit je untuk ke sini. Untuk pengunjung yang tak hiking, dia orang boleh naik sampai sini sajalah dan dia orang kena turun balik. Start je daripada sini. Bermulalah perjalanan yang sebenar. Bermulalah untuk hiking Gunung Mat Cincang. Trek dah semakin pacak, menaik dan kena memanjat batu-batu. Start daripada sini. So korang tengoklah jalan dia macam mana. Tengah memanjat-manjat, tiba hujan turun pula. Untuk trek berbatu macam ni, bila hujan memang kena extra careful lah sebab batu-batu tu mungkin licin. Kat sini keunikan dia adalah batu-batu dia kat sini yang tinggi dan cantik dan unik. Kami juga difahamkan batu kat sini adalah formasi batu pasir tertua di Asia Tenggara. Usia dia menghampiri 500 juta tahun. Cuaca agak tak menyebelahi pihak kami. Hujan semakin lebat dan angin kuat juga.
Sebenarnya tak jauh sangat daripada puncak Telaga Tujuh untuk ke puncak Mat Cincang. Tempoh pendakian dalam 1 jam macam tu saja. Tapi bila keadaan hujan macam ni agak bahayalah sikit. Jadi kenalah berhati-hati setiap langkah korang. Trek ke Gunung Mat Cincang ni memang terjaga rapi dan elok. Setiap laluan ada tali untuk dipegang, tapi tetap kena hati-hati. Saya kacak ni. Rasanya dekat dengan puncak. Dalam pukul 1:30 macam tu, kita orang pun dah Sikit. menghampiri Slow. puncak Mat Cincang. Mat Cincang. Tak ada view. View kabus. Tempoh pendakian ke puncak Mat Cincang ni lebih kurang 2 ke 4 jam juga. Kita orang hari tu sebab regroup semua ramai-ramai, tempoh pendakian dalam 3 jam. Ya. Masa kat puncak ni hujan dah berhenti. View pula kejap open, kejap tutup, kejap open, kejap tutup. Tapi okeylah. Pendakian kita orang kali ni adalah di bawah anjuran Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis di bawah program Eksplorasi Alam Peringkat Negeri Perlis 2026. So, terima kasihlah JBS sebab sponsor kita orang naik Gunung Mat Cincang. Dalam pukul 3 petang kita orang start turun. 8 turun. Sayang view tak ada. Sini kalau cuaca cantik memang cun lah ambil gambar kat sini. Tetapi sayang, dalam 8 minit. setengah jam macam tu kita orang pun dah jumpa kembali puncak Telaga Tujuh. Lepas tu kita orang terus turun ke Blue Pool. Masa ni dalam pukul 4 petang. Ingatkan air dekat Blue Pool ni akan jadi keruh sebab tadi kan hujan. Tapi memang rezeki kami untuk menikmati air Blue Pool yang jernih ni. Kita orang lepak kat sini lama juga, mandi-mandi, main-main air kat sini. Dekat-dekat sejam jugalah. Dah dekat pukul 5 petang. Barulah kita orang turun ke bawah. Dan mandi semua. Turun. Lima 31. Siap. Mat Cincang is done. Okey, dah cerita aku tentang Gunung Mat Cincang hari ni. Bye.